Hai, Assalamualaikum. Saya Nurizati Amni binti Muhammad Ali. Saya Umi Kazrin binti Abdul Said. Saya Nurin Farisha binti Rosli. Di dalam video ini, kami akan buat satu simulasi berkaitan Literasi kolaboratif. Tengok ni. Menjaga kebersihan lingkungan dapat mencegah penyakit dan membuat hidup lebih sihat. Namun, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Agak-agaknya, kenapa masalah ini boleh terjadi? Saya rasa sebab sikap masyarakat yang sabililewa dan mereka tidak ingin ambil berat pun tentang kesan yang akan berlaku jika mereka buang sampah tu merata-rata. Umi, awak rasa apa kesan yang akan berlaku jika masyarakat bersikap seperti itu? Kesannya, masyarakat akan lebih mudah untuk mendapat penyakit. Contohnya seperti demam, batuk, selsema dan lain-lain lagi. Zati, adakah terdapat jalan penyelesaian bagi masalah ini? Mestilah ada. Contohnya kita sendiri sebagai masyarakat perlulah bijaksana dalam mengatur sampah-sampah kita. Sebagai contoh, kita perlu menjalankan gotong royong pada setiap minggu agar kawasan kediaman kita akan lebih terjaga. Tidak dilupakan juga, ibu bapa juga boleh menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, seperti mengajar anak mereka cara membuang sampah yang betul. Selain itu juga, ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka jika anak-anak mereka menjumpai sampah di sekitar mereka, mereka boleh kutip dan buang ke tempat yang betul. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh mengadakan sebuah kempen untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang cara-cara membuang sampah dengan betul. Seperti sedia maklum, tong sampah kita semula mempunyai 3 warna, iaitu biru, coklat dan jingga. Tong sampah berwarna biru lah untuk membuang kertas dan kadbod. Seterusnya, tong sampah berwarna jingga pula untuk membuang plastik seperti botol dan bekas. Dan tong sampah yang berwarna coklat untuk membuang logam seperti tin aluminium dan tin besi. Jadi kesimpulannya semua pihak perlu memainkan peranan yang penting lah untuk menjaga kebersihan kita. Betul tu. Barulah kawasan persekitaran kita akan kelihatan bersih dan kuranglah penyakit yang akan menjangkiti.